Musim durian dah murah dah mai dah hampa. Disebabkan bini dia suka makan durian, si laki research kita tengok ada berita-berita. Apa Mila Hana di Tikam Batu, siapa pernah pergi, dia buat offer. Semua durian-durian ni ada Holo, Anghe, Cipui, Kompu, Musang King, Pekalan Hulu dan juga tadi Anghe. Itu my favourite lah. Ni Anghe balik pulang RM15 saja sekilo. Apa cuba tengok ini betapa lembutnya. Dan Alhamdulillah Kak Zura pun hari tu ambil peluang. Siapa nak bagi kita kan? Sekilo RM15 dengan buah yang toliap, buah besar lah. Buah bulat-bulat. Kalau toliap tu Cina kata buah bulat-bulat. Kita pederah kereta terus tepi dan sementara musim murah ni kita makan lah. Sebab ada dusun tu kita makan. Okay, di Mila Hana ni best, dia ada tempat makan dia sekali dan selesa lah. Okay, dan balik Ayash tu sebenarnya tak suka durian pun, tapi bila kita suruh makan, mau jugalah makan MK ni. MK Pekalan Hulu. Buah kurang pahit sebab buah pokok muda.